Hari ni kita berjalan lagi macam tahun lepas. Kita akan pergi ke Budapest juga, road trip. Dan kita akan ke Vienna, Austria lah, Austria. Vienna ni bandar dalam tu. Bersama saya sekarang adalah Talha, Harith dan Talha. Okay, jom kita interview dia orang sikit. Sebab trip kali ni hanya 7 hari. So jom kita tanya dia orang sikit apa perasaan mereka dan juga adakah mereka gembira, teruja. Okay, kita mula-mula kita interview Haris. Ini Haris pakai baju biru ni. Okay, cakap sikit. Apa perasaan di berjalan? Saya rasa sangat seronok di berjalan dengan teman-teman. Tapi kita tak sampai lagi, tunggu sat. Okay. Dan kita pergi ke Talha. Talha jauh sikit jadi kita kena pas. Pas. Betul. Interview. Perasaan kita lagi. Perasaan macam tu lah. Jadi ini first time ke di Eropah? Banyak kali malah. Kau pergi berapa? Banyak kali lah malah. Pukul 9.40. Tapi kita boleh 9.10 dah boleh masuk. So dalam berapa jam lagi? Jam lagi. Okey. Macam tu lah flight budget ni kita penat sikit. Tapi sebab dah biasa bawa kan ni bag, dah dapat, Alhamdulillah dapat try backpack yang proper lah. Dulu backpack guna backpack Adidas je, yang kecil tu kan. So sekarang ni dapat lah yang premium sikit lah. Ada compartment, betul boleh letak tempat air, and then waterproof. Macam tu lah sikit-sikit kan. Okay, jumpa kalian di Budapest. Kita ngopi kat Budapest dengan lokal hari ni. Bawa jalan-jalan Budapest. Mutawi Eropah. Alif. Kita nak pergi mana? Kita nak ke Fisherman Bastion. Oh, nama pun payah nak sebut. InsyaAllah kita nanti kan. Bas? Oh, sini. Alright. Ni halal. Sejuk. Tak pernah pergi belah sini, Buda. Di Pest sana. Ni Buda. Okay, insyaAllah. Sebab ada lokal, so kita tak nak fikir sangat. Boleh je nak baca, nak tahu pergi mana apa semua. Cuma bila ada lokal, kalah. Tak nak fikir panjang-panjang. Biar dia je settlekan. Okay. Tahun lepas dah pergi dengan Zuhdi dan juga Mujib. Tapi waktu tu transit je, tak berjalan sangat. So this is the place lah. Kita pergi Buda. Yang ni Pest, hujung sana. So Budapest. This is Trawa. Kereta dia okey. Baik, bagi laluan bagi orang ramai. Let's go, kita nak naik atas, kita nak tengok viewpoint. Clark Adamter. Ya, Clark Adamter. Terciduk. Fishman Botation apa tah? That is Parliament. Tak nampak tak? This is the scenery. Oh, ni pada depan. Teringat kat Edinburgh. Walaupun pergi sekejap sehari. Tapi waktu tu tak berasa cahaya matahari. Ni okey lah. InsyaAllah. Siapa pula? Cameraman. Boleh nampak boleh mati. Ini modal kita. Kot. Sebenarnya. Ya. Ni nampak masjid lah. Bandar Budapest. Apa langit warna biru sangat. Sejuk tapi tenang. Tapi tak ada kalahkan Madinah lah. Madinah lebih tenang. Kita start tadi kan? Start sini. Betul ni kat bawah tadi. Ni je lah. Lepas tu dia boleh rasa lah. Gana ni tak ada. Ni dia baca ni. Ni lah dia nak rasa bangunan. Dia pejam mata. Okay, rasa. Kita. Ni? Baca kau ni? Baca braille. Kau baca je? Tak ada. Kau baca? Kau boleh lah. Tapi tak nak share dia mah. Tak boleh. Sini ada. Ada. Bukit bendera. Tak boleh ni. Tak tahu. Happy lah. Tapi kat bendera tak nak macam ni kan. This is Parliament. 3 terbesar di dunia. Memang sangat besar lah kalau tengok kat depan ni. Just on?
we're gonna take a rest. Then we're gonna go to ice skating this night, inshallah. Malam ni kita bawa dari Mentawis Merebah untuk naiki metro paling lama di Eropah. Mesti lama. Berapa minit ni? Dalam 10 minit. 10 minit. Ini counter ni. Itu dah ada. Counter ni. Jom kita naik dulu. Kita buat konten buat tadi. Leather. Boleh. Masuk sini ni apa? Mana? Alright, so kita hari ke-3 keempat lah kalau perjalanan musafir. So kami dah pergi ke Budapest, Salzburg. Sekarang masih di Salzburg lah. Cuma hari ni kami punya day trip ke Hallstatt, perkampungan yang kecil lah, small village yang berada di upper of Austria. So di sebelah saya kita ada sungai-sungai. Sangat cantik lah dalam sekitar. Tapi sebab sekarang ni dah tukar musim, bukan lagi musim sejuk, lagi tak ada snow lah. Kalau ada pun salji mungkin sedikit. Kami dalam perjalanan lah kita akan ke Bad Ischgl dan akan ambil bas lain, 2 kali bas lah kiranya, dan akan balik pada waktu malam lah. Dan saya akan bawa korang jalan-jalan di Hallstatt. Kita tengoklah apa-apa yang menarik kat sana. Kalau tak menarik tu begitulah. Hari yang chill je, sebabnya semua benda dah plan. Tadi pun kami beli tiket dengan driver, lebih mudah dan lebih fleksibel lah dengan kita punya jadual. Okay guys, see you in Hallstatt. Sampai Hallstatt. Kat sini lah perkampungan, small village. Kampung kecil je, tapi ramai orang datang. Orang luar je ramai, sampai lokal pun mungkin. Dah annoying dengan orang ramai sangat datang. Sampai kan hari tu ada protes lah kat sini. Ada protes suruh kurangkan tourism kat sini. Tapi nak salahkan orang tak ada juga sepenuhnya, sebab social media yang viral-viralkan tempat macam ni. 4 jam, Salzburg 4 jam dari sini. Senegal 3 jam. Macam mana pengalaman main salji? Alhamdulillah. Kita rasa saja tu macam ibarat ABC yang ada di atas rumput-rumput. Jadi kita boleh ambil, kita lepak kepada kawan-kawan kita. Tu POV Haris lah. POV Talha. Sama. Ada dah cerita dah. Macam tu lah. Sebab dah baca dah itu yang pasal overcrowded, over tourism dekat Hallstatt ni. Tapi tak boleh buat apa sebab walaupun dia orang naikkan harga tiket, disusahkan orang untuk masuk. Susahkan dengan cash. Antaranya dia sediakan cash. Kalau nak naik ferry, maknanya orang tak boleh cashless. So salah satu menyusahkan orang, jadi still ada orang nak spend juga sebab nak datang juga ke sini. I don't know. That's my perspective. Alright, let's go. Interview sekejap. Dan serang sudah lah. Sudahlah dia punya macam orang kata main interaction. Ya, main interaction. Lepas tu answer. Dia answer besar lah. Dan sekejap saya tunjuk korang viewpoint. Kira typical lah. Ramailah turis akan bergambar dekat sini. Yelah, orang-orang yang lokal kat sini dia jadi serabut lah. Sebab kat sini kita, orang-orang yang travel ni dia trespassing ni lah. Antaranya private, dia kena buat sign macam ni. Orang kat sini ada yang nak bergambar je, dia masuk kawasan orang lain. So ni lah dia punya view lah. Dikelilingi oleh bukit. Ya, that's all. Bukanlah museum kan. Jadi respect lah orang yang duduk kat sini, yang stay. Bahasa tu Inggeris tak apa tepat. Janganlah masuk private property.
Lepas tu Hastad is not a museum tu ya. Hastad is keep your voice low. No museum. Before tempat sikit. It's not Not. Use public rubbish bin for your waste. Thank you for your understanding. Tu lah. Masih no. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan ke Vienna. Dah selesai di Salzburg dan juga Hallstatt. Jadi sekarang kami tengah menunggu train untuk ke Vienna. Jadi just nice, alhamdulillah. Kita punya semua plan berjalan lancar. Dan semalam kami agak bajet sikit lah, sebab semalam untuk pengangkutan saja dalam 200 untuk ke Hallstatt tu. Tapi worth it lah. Dapat spend, maknanya cukup lah. Dan sekarang untuk makan dan juga pengangkutan day pass. Lepas 11 kami tengah tunggu. Dalam beberapa minit lagi, ada 20 pemain. Tapi pukul 8 mungkin sampai dah. Sebab dia orang on time tau. Dia orang on time. Lepas 11 tu gerak. Pukul 8 tu dah ada lah. Kena ada dekat stesen untuk menunggu keberadaan kereta api laju. Jadi tak payah sini untuk nak sewa kereta apa semua. Just perlukan transport awam untuk bergerak, dan kita tahu macam mana. Kita pandai baca map lah. Kemahiran pandai baca map. That's all yang perlu kalau bila pergi Eropah. Tak perlu nak pening kepala. Okay, train pun dah sampai. Kita tengok. This is the train lah. Ya, train ni kita akan naik. Tu dia lekeh sikit lah. Tapi tak apalah. Udik lah dengan yang kita bayar berapa kan. OBB Railjet. Cara dia orang tak check tau. Tapi kalau conductor check dan kita tak beli tiket, maka dia akan charge kita kurang lebih 50 euro. Tu bersama saya Haris dan juga Talha. Macam mana pengalaman di Salzburg dan Hallstatt? Bagi komen sikit. Macam mana keadaan di Hallstatt? Adakah menakjubkan? Ya atau tidak sahaja? Ya. Terbaik. Jadi kita tanya Talha pula. Pengalaman di Hallstatt macam mana? Ya atau tidak? Tentulah. Begitulah. Jadi kita tanya Pigeon pula. Pigeon. Pigeon. Why you lari? Bukan ni kan? Ni 547. Orang tadi dah naik Lepas tu dia murah sikit lah daripada yang lain. Train lama sikit. Tapi it's okay. It's not about the transportation, it's about the journey. Okay, kita punya pengalaman dengan tempat orang dalam masa sama jadi Muslim, praktis apa yang kita believe, tak meninggalkan apa yang menjadi Tuhan kita. Alright, let's go. Macam dengan kereta api biasa ni. Ini hal yang untuk jalan kan. Kita nak pergi tengok Islamic Center of Vienna, betul? Islamic Center of Vienna. So kami macam luar bandar sikit. So ni adalah bandar terakhir kami lah sebelum kami balik ke Budapest semula. Jadi warna merah kan?
tu meja. Tarik. Macam mana tarik? Oh ni meja. Tuan, kenapa nama coronavirus? Coronavirus Cari graduation kan event hall. Macam sekolah elementary. Oh dia gini ya? Kau punya kelas? Oh. Saya duduk mana? Saya duduk depan. Depan? How duduk depan? Sebab aku dah terlambat. Dia suruh duduk depan? Tak, kalau dah terlambat kan orang semua dah duduk di belakang dah Okey. depan dah. So depan yang Depan jalan kosong. Baklava. This is Durun. madrasah Minta dan Mutawi Eropa. Haris. Talha. Last dinner di Budapest. Tapi kita pisah sebutnya ni juga beda. oh macam ni tak? Tapi ni banyak. Ini lagi syak. Banyak ni apa? Jadi beda. Habis cara fancy tu lebih kuat. Macam ni lah. Macam foundation. Tak lah, Macam kita tengok Arak kan. Arak kalau dengar Saudi tu memang pening. Ni kat Tokyo. oh lama juga kan letak situ. Kejap je. Dia tengok tak rekod. Kejap dia. Kejap dia tadi rekod dah tutup kan. Letak dia tutup. أنت عرفت هذا ثم أنت تمشي قدام ثم أنت تمشي يسار يعني itu yang must standard lah. Kalau Oh multi-tol. Multi-tol. Library campur cafe. Nice concept. Ada Alif kata tempat pre-love lah, barang dia quite okay untuk harga yang berpatutan.